Okey, proses penebusan macam ni kita nak tahu dah selamat ke belum daripada sinar-sinar buka. Dia ada ni dia capkan ni. Oh, wow, benda tu. Cuba tekan nama dia apa? Pengradio aktif. Dalam bahasa Melayu, cuba tekan dalam bahasa Melayu. Nama dia apa? Di kebun bunga. Dia ada nama dia kat situ. Siapa cepat? Messi. Cikgu bagi paling atas. Microsaver. Cikgu lollipop. Mereka kena smart. Salah. Radio meter. Tak. Electric meter. Radiation meter. Ada komputer. Kalau kamu tak ada komputer. Radiation meter. Sinar meter. Dia start dengan perkataan G. Kenapa Amin nak kata mana? Microsievert G. Jam. Itu dia punya unit yang dia nak suruh. Tapi alat ni apa? Giga. Bahasa Melayu tradisional. Kamu boleh jawab pembilang giga ataupun giga counter. Contoh okey. Cikgu buat saya nak letak ni nak belah sini lagi. Kamu tak berapa? Nak ini cek dekat contoh dia kata tingkat. Tengoklah beza. Tengok beza tak? Dekat tingkat berapa? Bezaan dia. 20 microsievert ke apa? Per jam. Betul tak? Sama tak? Okey. Bagi kat kawan mula. Kat sini. Dia punya panas. Okey. Kamu boleh tengoklah. Bila yang kita nak baca betul tak? Sama. Saya cuba letak kat mana-mana kamu nak letak. Setiap tempat kadar dia berbeza. Dia ada terus yang selamat. Kalau nak ukur tampal je. Kita letak je kat sini. Kalau ada radio kat situ, dia akan connect. Dia bukannya kena dekat betul. Oh, macam letak sini. Dia detect sinaran. Ni ada ukur dia apa tu? Lain, Ukur lainnya ni. tak, dia punya cara ukur dia lah. Dia ada dos selamat dengan dos tak selamat. So, ukuran ni dia menentukanlah dos tu selamat atau tak selamat. Sekejap, saya nak Boleh. Lagi kat belakang Danish. Nak suara nak tengok tak? Okey. Nak tengok. Jadi, Ayah, kau. Rosak. untuk sumber sinaran maya yang 3 jenis tu, kita boleh dapat daripada 2 jenis, iaitu semula jadi dengan buatan manusia. Kalau semula jadi tu, dia ada 2 belah. Sinaran kosmik dengan sinaran latar belakang. Kalau buatan manusia ni, semua yang kita selalu dengar lah, nuklear lah, tempat jenis elektron lah, radioisotop tu dia mereput. Radioisotop tu kemungkinan dia mereput. Radioaktif tu mereput. Okey. Sinaran kosmik. Siapa nak baca? Tak. Kosmik. Ada nak sedia kuasa tu. Okey. So, kata dia sinaran kosmik. Pada sistem suria, sistem apa? Ya, ini. Sistem suria, sistem apa? Sistem lain. Kita berada dalam sistem apa? Kita punya Sistem suria. sistem suria. Kita punya mother kita siapa? Bulan. Sunshine. Planet-planet ni mengelilingi siapa? Matahari. Matahari. So, inilah sistem suria kita. Dia cakap sinaran kosmik ni dua pada sistem suria ni. Sistem suria ni matahari. Ni planet banyak-banyak. Sistem suria. Okey. Sinaran kosmik ni yang mana? Sinaran daripada sistem lain. Sinaran kosmik. Pernah kasi lepas? Kalau kamu pernah tengok cerita-cerita yang dia pergi merantau ke angkasa lepas? Aku pernah lagi lepas angkasa lepas Star Wars. Star Wars ni dua daripada kawasan Boy. Suria. Pun pernah ada aktif sebenarnya. Aktif tu sinaran kosmik.
aluminium. Buatan. Yang atas ni semula jadi. Okey. So buatan apa? Semula jadi apa? Manusia yang hasilkan sinaran tu. Kalau sinaran semula jadi memang sendiri dapat. Okay, Kasha terima kasih. Okay ya, dah faham dah. Macam mana nak check daripada guna Dah tahu. komputer? Kamu hanya letak je kat kawasan tu. Kalau kawasan tu ada radioaktif, dia akan tunjuk lah. Saya tahu tekan benda ni je. Cikgu saya Saya tahu radioaktif. tekan benda ni je. On. On dah on. 10 minit dah. Cikgu saya radioaktif. Nak off ah. So, I'm radioactive. sebab kamu faham ke tak sebenarnya macam mana nak kira? So, bila kita nak kira semula jadi tu, bila kita letakkan benda ni, kita boleh dapat lah. Dan orang yang dah buat buku teks ni, dia orang dah kena pastilah. Next tu, angka selepas sinaran dia berapa microsievert. Dia kira pakai tahun. Okey, kalau rokok, sinaran daripada rokok tu dikira satu batang rokok dapat berapa? 5 ms. 12. So antara semua ni mana kamu nampak paling bahaya? Berapa? Antara yang bahaya. Rokok dengan gambar fotosinar. Rokok tak bahaya tu. Rokok bahaya tengok tu. Dia kira pakai batang tau. Bukan pakai tahun ke hari ke kamu usah rokok. Semakin banyak batang rokok semakin Tahu ke? tinggi. Tak. Lepas tu gambar foto sinar X. Okey, dan dia ada juga risiko kenapa bila kita terkena apa jadi kat badan kita. Kalau sinaran mak ayah membahayakan kesihatan ke tak membahayakan kesihatan? Dah, sebab aja sinaran. Yes. Tadi sudah. Kamu buat tiga kumpulan lah sebab tak ramai orang kan? Boleh. Cikgu ada 3 cerita ringkas. 3 cerita ringkas. Okey. Amin. Amin. Bisa jadi. Ada 3 cerita tau. Eh, Orang ni macam mana dia terkena sinaran radioaktif. So setiap kumpulan satu cerita. Dan kamu kira, cikgu nak selamat 30 hari daripada cerita ni, berapa banyak dos sinaran dia terkena. 35. Kamu kira? Okay, mari sini. Suara kamu terus dulu. Ambil kamu nak terus sana ke? Kira. Okey, contoh apa dapat bayangan sinar tak terlihat? Siapa dapat cerita bayangan sinar tak terlihat? Saya. Bayangan sinar tak terlihat. Apa 2 jenis sinaran radioaktif yang terkena? Rokok. Rokok dengan Rokok dengan telefon bimbit. Merokok dengan telefon bimbit. Dekat kamu punya buku teks, dia ada kan? Ada. Merokok berapa? Satu batang rokok. Okey. ada. Cikgu nak semua perkiraan kamu kira ni, dia ada tempat kosong kan? Ada. Setiap tu belakang ada tempat kosong. Ada. Okey. Dekat tempat kosong tu, kamu senaraikan 2 jenis sinaran yang terdedah. Okey, ada sinaran. Okey, sinaran pertama yang terdedah, sinaran kedua. Ini dalam masa 3 hari tak berapa. Sehari berapa banyak rokok yang sama? Tiga?